Assalamualaikum, hai korang, welcome back saya punya video channel saya. So video kali ni kita nak review satu barang, tapi saya tak tahulah barang tu dia dari China. Saya tahu barang tu dari China dan saya terorder barang tu. So barang tu nak sampai nak dekat seminggu lebih baru sampai. So ni barang dia saya order. Saya beli barang dari China, saya tak tahu pun barang ni dari China. So kita nak tahu barang apa saya beli. Barang saya beli ni, topeng Spiderman. Okay, saya beli barang topeng Spiderman ni, saya ingatkan dapatlah kotak macam ni. Rupanya dia bagi kotak macam ni je. Saya ingatkan berharap dah dapat kotak macam ni. So saya pun belik-belik TikTok Shop. Saya beli kat TikTok Shop. So belik-belik ke TikTok Shop, saya tengok jumpalah yang ni. So ada restock yang ada kotak gambar Spiderman lah. So saya pun belilah satu lagi, dua. Ingatkan dapatlah macam kotak yang ada kotak Spiderman ni. Rupanya bagi sama je kotak macam ni. So kita pun dah beli. So tak apalah, kita review lah dua-dua. Yang ni bawah ni dari China, yang ni bawah ni dari Malaysia lah. Dia malam saya order, ini dah sampai. Yang ni nak kat seminggu lebih baru sampai. So kita akan review dua-dua topeng Spiderman ni. Kita tengok mana lebih bagus topeng ni. So kita nak buka, kita akan buka dari China dulu. Dari China ni dah lama saya order. So kita buka sekarang lah ya. Tak. Okay. Korang ni memang ada lah. Rupanya kotak dia memang ada dalam kotak. Saya tak tahu pun dia letak ada kotak lah. Ingatkan ni dari China tau. Saya ingatkan tak dapat kotak macam Spiderman macam ni. So cantik lah, okey lah. Kotak pun cantik. Ini tengok. So topeng Spiderman saya beli. Harga ni saya beli dari China ni, harga dia lebih kurang 40 lebih harga dia. Okay, cantik lah, okey lah. Saya ingatkan dapat kotak macam ni lah. Kotak macam ni. Rupa-rupa dia bagi kotak macam ni juga. Okey lah, okey, tak ada menghampakan lah. So kita nak tengok dalam kotak ni topeng ni macam mana. Okay. Oh, okey, nice. Okay, nice. Cantik lah. Walaupun dari China kan. So nampak ni. Topeng dia. Okay, ni topeng dewasa lah, untuk dewasa. So kain dia, kita tengok kain pun okey. So dia ada zip ni. Ni ada zip. So ada zip So dia ada zip. So ni ada dia boleh tutup. So kita boleh tekan dia. Ni tak nampak. So ni okey lah, cantik. So dia ada lampu lah. So boleh letak bateri dalam ni. Dia boleh keluar lampu. Okey, ini dari China. Okey lah, cantik lah. Boleh lah. Cuma nanti kita beli bateri, kita boleh letak lampu dia dalam ni. Okey, next kita nak buka dari Malaysia. So kita akan buka yang dari Malaysia, baru sampai tadi. Ni saya order semalam, baru sampai tadi. So kita akan buka dia.
So saya tak tahu pun dia. So dalam kotak ada kotak lagi. Tengok, ini cantik sikit kotak dia macam ni. So kotak dia cantik sikit. Ini okay, nampak? Korang nampak? Okay, terbelakang dia. So ni. So okay lah, nice lah. Okay lah, boleh lah. Saya ingatkan dia dapat bagi kotak, memang bagi kotak macam ni. Rupanya memang bagi kotak macam ni. Tapi cantik lah. Okay, so kita ni kotak ni dari Malaysia, baru sampai tadi. Saya order semalam. Ini sampai, baru je sampai. So kita nak video. Ini harga dia tak sampai RM30 pun. Harga ni tak sampai RM30. Yang dari China tu harga dia RM40 lebih. So saya tak tahu pun tak dapat kotak ni. Jadi saya tak belilah. Saya belilah dua. Saya belilah salah satu lagi. Tapi tak apalah, kita boleh bagi anak-anak main. Anak dia dua. So nanti kalau beli satu, berebut pula, bergaduh. Okay, so kita nak review. Kita tengok. Oh, dia dalam plastik. Wah, okey lah. Tengok topeng dia cantik. Okay, kita akan buka je. Okay, kain ni lebih kurang sama je. So ni boleh. So oh, yang ni tak ada, dalam ni tak ada bateri. Tak ada bateri. Tapi yang dari China tu dia ada boleh isi bateri. So dia macam ni lah. Okay, topeng Spiderman. Okay, ni dari China, ini dari Malaysia. So korang boleh nampak tak perbezaan? So sama je, lebih sama je lah. Cuma dari China ni kain dia nampak merahnya macam merah merung gelap sikit. Tapi yang Malaysia ni dia merah nampak terang sedikit lah. Okay, tapi okey lah, cantik lah dua-dua. Memang beza colour sikit, colour warna sikit. Okay, kita nak try macam mana. Okay, jom kita. Okay, ni saya pakai. Ini topeng ni saya pakai dari China. Okay lah. Okay, boleh tutup mata lah. Nak tutupnya kena pakai dagu lah. Sebab saya okay lah, boleh lah. Okay, kalau korang nak pakai, korang ni lebih ni, korang kena pakai jaket tau. Boleh tutup. So boleh tutup gitu. Okay, kita tutup. Okay, kita nak try. Ni topeng dari Malaysia pula. So kita pakai. Okay, ni topeng dari Malaysia. Saya pakai. Okay, Nasya, kita boleh pakai. Okay, ni saya pakai topeng. Ni topeng dari Malaysia, baru sampai tadi. So saya pakai okey lah. Boleh, ni sesuai lah untuk saya. Tadi saya pakai ni dia macam susah nak zip sikit, macam susut sikit. Tapi yang ni okey, sesuai lah untuk saya. So kalau korang boleh nak beli, boleh beli dari ni. Saya akan tunjuk ni dua gambar ni. Okay, dari China boleh, dari Malaysia pun boleh. Tapi dari China tu korang kena tunggu dua seminggu lebih lah. Dari Malaysia tu 1 hari je saya beli. Okay, sampai sini saja video kali ni. Jangan lupa subscribe dan share video ni. Okay, bye.